Aku tengah refurbish second row seat aku ni. Untuk Pajero ni. Kulit dia memang lah, nampak cantik. Siapa yang nak satu lagi tu bolehlah roja-roja, harga murmur siapa yang tengok video ni. Cuma dalam video ni aku nak cerita mekanisme lah. Ini teknologi tahun 80-an, 90-an untuk seat. Okay, untuk bahagian atas ni dia just flip. Okay, flip dia sebenarnya dekat sini ada dua bahagian yang akan bergerak. Satu dekat belah atas ni, satu lagi bahagian bawah. Untuk lock yang belah atas ni, dia cuma akan release lock yang sebelah atas. Contoh. Aduh, keras pula. Okay, so kita tarik je yang ni, dia akan tumbang. Okay, lock belakang tu aku tak pasang lagi. Sebabnya aku nak flipkan seat ni so that aku boleh cerita pasal lain-lain mekanisme. Jom aku flipkan seat ni. Jangan sampai kena aku punya kompresor. Okay, tak kena. Alright. So, yang belakang dengan yang tepi ni sebenarnya ada relation. So, yang ini, twill ni. Nampak tak? Okay, aku naik sikit naik sikit yang belakang tu dia tarik kan. So, apa yang akan berlaku bila kau tarik lever ni, yang hitam ni akan bergerak ke atas. So, ada satu lock dalam ni, dia akan release. Ni, nampak tak gigi-gigi ni? Dia akan release so that cushion yang ni, bahagian bawah ni, dia boleh ke depan. Sebab ada spring ke sini ya. Dan kau boleh tolak ke belakang lah untuk baringkan seat. Dalam masa yang sama, bila yang tu berlaku, dia flip ke depan by force of the spring dia akan tolak besi ni. Okay, besi ni pula bersama dengan kabel ni. So, kabel ni akan masuk ke dalam frame. Ni, bawah ni. Mana? Tak nampak? Oops. Ni. Kabel ni. So, dalam ni ada satu locking mechanism. Ni. Lock dia. Dia akan masuk ke dalam lock ni dan dia akan release dan seat ni akan ke depan. Saja nak bercerita kan. Siapa nak seat tu roger-roger. Lupa pula. Satu lagi. Strap. Strap ni untuk releasekan lock bawah ni. Okay. Data grad siap.